Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Aimin Natasha binti Muhammad Zamri dan saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya ialah pelajar di University College of Hiasan Pahang iaitu CYP dan saya mengambil kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak dan sekarang saya ialah semester 5 dan saya dari kelas 5B dan nombor matrik saya ialah DAF 2024J14155. Apa yang saya faham tentang subjek bimbingan dan tingkah laku kanak-kanak ialah subjek ini mengajar kita cara memahami, membimbing dan mengurus tingkah laku kanak-kanak supaya mereka dapat berkembang dengan baik dari segi emosi, sosial dan sosial. Kita juga dapat mempelajari bahawa setiap tingkah laku kanak-kanak pasti mempunyai sebab tertentu. Dan antara tingkah laku mereka boleh dipengaruhi oleh faktor keluarga, rakan sebaya, persekitaran dan peringkat perkembangan mereka. Subjek ini juga dapat membantu ibu bapa dan guru mengenali punca sesuatu tingkah laku kanak-kanak itu. Ia juga dapat membentuk disiplin yang baik serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk perkembangan kanak-kanak. Secara keseluruhannya, subjek ini penting untuk membantu kanak-kanak berkembang menjadi individu yang berakhlak dan bertanggungjawab. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.